Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam hormat. Hari ni aku nak tunjuk korang macam mana nak servis kereta EV yang berumur 11 tahun dekat service center. Tapi kali ni service center dia special sikit. Service center dekat KFC, Capchi dekat Capchi So macam mana nak servis EV yang berumur 11 tahun dekat Capchi? Okay, so kita tengok dulu kenapa dia kata carry out service. Okay, so kereta ni dah dipandu sebanyak 93,892 km sahaja. Tak banyak lah untuk EV yang berjalan sekitar bandar selama 10 tahun. Awal-awal dulu memang pernah bawa pergi jauh, tapi sudah lepas 11 tahun ni memang bawa pusing taman, pusing bandar je lah. Kalau boleh sampai KL pergi balik, tapi kemana-mana pergi, jarak pemanduan dia tak banyak, setengah bateri tu dalam 50. So anggaran full charge dalam 110 km lah boleh pergi. Bawa relax eco lah kalau activate ni. Eco ni, kalau activate eco ni jalan jauh dalam maksimum 110 km lah charge penuh. Okay, jom kita servis kereta kat Capchi. Okay, mudah je nak servis EV dekat Capchi. Okay, nampak untuk Renault Zoe lah yang dah berumur lebih 11 tahun. So ini just tekan benda tu, tekan lama-lama, tekan lama-lama. Okay, done. Sudah, saya telah servis EV saya yang berumur 11 tahun dekat Capchi. Okay, kos dia maybe satu bucket Capchi ataupun tengoklah nak ambil berapa ketul kejap lagi. Okay, selesai sudah servis kereta EV di Capchi. Siapa kata tak boleh servis kat Capchi? Boleh. Saya baru servis kat Capchi ni. So 93,000 km, 11 tahun EV, bateri masih bateri original. Adalah rosak, certain thing yang rosak, ada certain benda yang rosak kena tukar. Charging port rosak pernah kena tukar, onboard charger pernah rosak, pernah kena tukar. Benda tu berlaku sekali, lepas tu dah tukar, okey balik. So okey, terima kasih kerana menonton. Salam sejahtera, salam hormat. Assalamualaikum.